Jangan anggap semua minuman itu selamat kalau anda ada gout. Kalau tak nak asid urik naik senyap-senyap dan tiba-tiba serang, ada yang kena ubah sekarang. Elakkan minuman tinggi gula, jus kotak, air berkarbonat, teh ais manis, minuman tenaga termasuklah aiskrim. Gula dan fruktosa yang tinggi boleh tingkatkan paras asid urik dalam badan walaupun kita rasa tak makan makanan pantang. Tapi itu bukan satu-satunya punca. Ramai tak sedar, tak cukup minum air pun boleh cetuskan serangan. Bila badan kurang air, asid urik jadi lebih pekat. Kristal mudah terbentuk dalam sendi. Punca lain lagi adalah disebabkan berat badan naik dan lemak perut bertambah. Bila metabolik terganggu, badan kurang cekap urus asid urik. Sebab tu, ada yang tak makan seafood pun tetap kena gout. Sebab itu, kawalan makan saja tak cukup. Sokongan dari dalam juga sangatlah penting. Legacare diuji dan ada kelulusan makmal Malaysian Standard Test. Setiap ramuan ada sukatan yang betul dan selamat. 100% berasaskan bahan semula jadi. Tiada campuran bahan kimia berbahaya. Dan ini produk syarikat tempatan. Gabungan kurkumin dan boswellia ni pernah diuji dalam kajian melibatkan 100 orang yang ada masalah sendi dan hasil yang baiknya nampak dalam beberapa minggu. Itulah sebabnya Legacare dirumus dengan bahan-bahan ini untuk menyokong keselesaan sendi secara berperingkat. Masalahnya bukan serangan hari ini. Masalahnya kalau ia datang makin kerap tanpa kita sedar. Sekarang ada promosi 3 botol dengan diskaun 49%, siap percuma pil organizer untuk yang terawal. Tawaran biasanya terhad. Nak dapatkan tawaran ni? Klik link beg kuning di bawah sekarang.